Satu hari satu resepi. Dan resepi hari ini adalah air sirap mayat. Jadi bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat air sirap mayat adalah air kosong. Letak sini. Mayat. Letak sini. Papa tanda. Letak sini. Tong merah. Letak sini. Mayat siling. Ambil bahagian kepala. Letak sini. Okey, jadi untuk membuat air sirap mayat, mula-mula kita sediakan air, kemudian kita masukkan kepala mayat, biarkan selama 5 jam. Kemudian mayat ini kita angkat, mayat. Masukkan dalam oven. Tak masuk. Tutup, biarkan selama 5 hari. Kemudian kita kembali ke air yang kita perap tadi. Dah nampak macam air sirap. Kita ambil kepala mayat tadi. Dah lemparkan. Maka siaplah air sirap mayat. Mudah bukan? Mudah. Semoga puasa anda penuh dan berhasiat, okey?